Tahniah dan selamat datang diucapkan kepada calon temuduga ke Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang. Setibanya di kampus, calon diminta bergerak lurus ke bulatan pertama. Sebarang pertanyaan boleh rujuk kepada pengawal keselamatan di pondok pengawal. Setibanya di bulatan pertama, ambil susur keluar pertama di bulatan. Belok kanan untuk ke tempat meletak kenderaan pelawat. Untuk makluman calon, tempat letak kenderaan pelawat disediakan di hadapan blok pentadbiran. Calon dinasihatkan untuk meletakkan kenderaan di kawasan yang telah ditetapkan sahaja dan memastikan kenderaan diparkir secara mengundur dan teratur bagi mengelakkan sebarang kesesakan. Belok ke kiri untuk ke kafeteria, kemudian jalan lurus. Seterusnya, anda akan menemui Dewan Mini JPP, bilik menunggu calon sebelum sesi temuduga. Anda akan disambut oleh Jawatankuasa Perwakilan Pelajar yang menunggu di hadapan Dewan Mini JPP untuk membantu anda sepanjang sesi. Berikut merupakan etika pemakaian yang perlu dipatuhi oleh calon sepanjang menghadiri sesi temuduga. Semoga anda diberikan kelancaran dan kejayaan dalam menjalani temuduga ini. Selamat menjalani sesi temuduga. Semoga segala urusan anda dipermudah dan dirahmati oleh Tuhan.